Where are you rushing with the children? Marah-marah kita adalah kerosakan untuk anak-anak. Kalau kita ni ibu ayah yang suka marah, kita sedang meninggalkan beban kepada anak-anak sehingga mereka susah nak berkembang, susah nak blossom dengan marah-marah kita. Kak pada cakap dengan Prof, Kak ada kata waktu tu anak Kak ada 5 orang dah. Dan Kak cakap dengan dia, kalau saya tak marah, tak pergi sekolah. Macam tu lah kan? Memang bila Prof kata tak boleh marah, Kak ada macam no way I can do this kan? Tak sekolah anak saya. Prof cakap tak sekolah. Pagi-pagi tu nak pergi keluar 4 orang anak lelaki tu, 4 yang atas lelaki kan, nak pergi stokin cukup 8 pun kan main kan. Nak pergi boleh keluar tu, memang marah tu pada Kak ada macam alat yang sangat perlu. Kak ada telefon pun dia tak boleh marah kan. So dia kata, let me ask you. Sebab Kak ada kata pagi kalut semua kan. Dia kata, let me ask you, where are you rushing with the children? Kita nampak nak bagi pergi sekolah, tapi kerana yang kita hantar ke sekolah tu badan anak kita je, dengan nangis-nangis, dengan kan kena cubit lah. Bila dah belajar khalifah ni baru sedar banyak salah kan. Dia kata yang kita hantar tu kan the physical of that child, hati dia masih duduk kat rumah. Kita tak berjaya menjadikan jiwanya mahu belajar. Banyaklah untuk difikirkan dan alhamdulillah dengan kaedah khalifah insya-Allah. Ya, perkara paling besar yang akan berubah adalah the atmosphere of our home. Sebab kita akan hilang dah yang pitching tinggi ni. Jerit-jerit tak ada dah. Dan dia sangat nikmat. Ya, alhamdulillah. Tapi kita kena work on it. Sikit-sikit, tapi kita akan dapat. Ya.